Bayangkan situasi ini, gaji kita masuk RM3,000 tetapi belum pun sampai hujung bulan, dompet dah kering. Nak salah siapa? Inflasi? Diri sendiri? Atau sistem? Jom kita bongkar kenapa RM3,000 tak cukup sekarang dan apa sebenarnya yang buat kos sara hidup terus-menerus melambung. Gaji RM3,000 tapi akhir bulan masih kelam kabut? Jangan salahkan diri sendiri, sebenarnya ada beberapa faktor besar yang buat duit kita menguap tanpa sedar. Pernah tak rasa macam gaji RM3,000 ni cukup-cukup makan, tapi tiba-tiba duit dah habis separuh bulan? Bukan salah kita sahaja, tetapi kos sara hidup sekarang memang semakin tinggi dan ada beberapa sebab utama kenapa duit kita hilang cepat. Pertama, inflasi. Harga barang naik setiap tahun, tapi gaji tak naik ikut kadar sama. Dulu RM5 boleh beli nasi lemak dengan ayam, sekarang mungkin dapat nasi lemak saja. Kedua, sewa rumah atau bil bulanan. Kalau duduk di bandar, sewa rumah atau bil elektrik dan air boleh makan separuh gaji. Ketiga, gaji hidup. Tanpa sedar, kita sering belanja lebih untuk hiburan, makan luar atau langganan streaming yang sebenarnya tak perlu. Keempat ialah hutang konsumen yang tinggi. Ramai dah terperangkap dalam lifestyle yang dibina atas hutang, contohnya kereta, telefon dan kad kredit. Akhirnya gaji habis bayar komitmen. Jadi, apa penyelesaiannya? Pertama, buat bajet ketat dan ikut. Kedua, cari sumber pendapatan tambahan. Ketiga, kurangkan gaji hidup mewah sementara waktu. Ingat, masalah kewangan ni bukan salah kita seorang sahaja, tetapi dengan perancangan betul, kita boleh kurangkan tekanan. Anda pernah alami masalah gaji tak cukup? Kongsi pengalaman anda di komen. Jom kita bincang cara untuk atasi masalah ni bersama.